Di manakah akal fikiran? Tambah-tambah lagi bulan Ramadan, di manakah anda meletakkan kesabaran? Hai, Assalamualaikum. Saya percaya anda semua tahu apa yang berlaku baru-baru ini. Yang pertama, seorang dewasa yang maha bijaksana approach seorang pelajar bawa kereta. Okeylah, bawa kereta tak ada lesen, salah. Tapi you mengambil tindakan mendatangkan kecederaan retak hidung budak tersebut. Itu kesalahan jenayah. Di manakah akal fikiran? Tambah-tambah lagi bulan Ramadan, di manakah anda meletakkan kesabaran? Dan kemudiannya semalam berlaku pula satu kes di mana seorang dewasa juga melakukan perbuatan mendatangkan kecederaan, lempang pula orang bukan Islam yang sedang makan. Suka hati dia lah nak makan kat mana. Kenapa you pergi minta IC dia dan kemudian melakukan tindakan menghukum sesuka hati? Macam mana Islam mengajar kita menghormati satu sama lain, mengajar kita sabar. Apa yang anda berdua ini tunjukkan kepada masyarakat adalah, wow, undang-undang itu di tangan anda sendiri. You can just hurt anybody that you